Okey, selamat pagi. Kita sapa dah di kebun Mak Yoh lah. Ni. Saya mari set-set untuk rawat fusarium lah. Ni pokok, dua pokok. Saya tunggu Mak Yoh mari. Ni dia dah belilah. Ni saya suruh beli Salomon untuk batai. Ni dia banyak guna alai. Lepas tu dengan ni Hemikazo. Hemikazo ni antara paling awal lah di pasar produk daripada China ni. Lepas tu kita akan guna Bacillus dengan Chitosan. Tapi produk ni kita mungkin 3 minggu ataupun 2 kali lah siram Hemikazo ni. Sebab Hemikazo ni saya saku dia akan efek pada Bacillus. Racun kulak ni. Racun kulak ni dia makan semua. Kulak baik, kulak jahat. Hari ni kita suruh guna Salomon dulu. Imidacloric dengan beta sulfutrin untuk nak kasih iaitu dekat leher tu. Okey, ni saya dah tanda lah dekat Mak Yoh ni. Cuma masa guna lah, selama masa tu agak awal-awal ni agak tak sekata lah. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Okey tuan-tuan, ni saya mari tolong bagi tips lah untuk seorang makcik ni dekat Jeli. Kita di Sungai Ruah ni. Sebab pokok dia ni dia cakap kena kanker, tapi bila kita cek betul-betul banyak yang kena fusarium lah. Ni tengok. Fusarium ni dia banyak kis masa 2 tahun lepas musim kemarau yang teruk lah, 2024 tu. Biasanya start bulan 4, bulan 5 tu ada yang dah kena lah. Okey. Ni yang teruk lah. Jadi rawatan hari ni saya siram racun kulak Hemikazo dengan Chitosan daripada brand CP. Ni yang teruk lah, tuan-tuan boleh tengok. Dah nampak isi dalam lah. Ni yang saya kikis baru ni. Dia macam ni. Kita cuba tengok lah. Ni awal bulan 7. Kita cuba tengok 1 bulan lagi macam mana. Okey, alright. Ada 2 pokok lagi kat sana.